Tak apalah, itu pandangan Macang. Sebab itu Macang tidak maju. Saya akan kaji beberapa keperluan peruntukan Macang supaya Macang boleh membangun sedikit lagi. Tuan Ibu Tambun menemplak, menghina Macang. Pembangunan tak maju, kata beliau. Tapi Tambun lupa, apa yang menjadi punca kemunduran di Macang adalah kerana politik naungan yang berlaku saban tahun. Politik naungan UMNO yang dibuat ke atas rakyat Kelantan dan Macang. Dan politik ini diteruskan oleh Tambun dalam kerajaan konon-konon reformasi. Malulah kamu puluh tahun lawan dengan budaya politik minta ini. Penjelasan, lepas tu kamu tuduh minta kepada penjelasan. kami konon tak Minta membangun. penjelasan. Kelantan antara negeri yang terbanyak mendapat dana daripada kerajaan persekutuan berbanding Selangor. Kelantan antara Mana falsafah ekonomi kau? Macam hanya main inilah yang wakil rakyat yang tidak berbahas atas fakta, tidak berbahas atas fakta dan data. Tak guna langsung. Rakyat Macang menunggu saya pertahankan Macang. YB Macang, dah habis masa dah. Okey, dah. Sila duduk YB Macang.